Kalau tak ada pelancong Malaysia, kereta api laju whoosh dekat Indonesia tu boleh bankrupt ke? Okey, jom kita jawab persoalan ni dengan fakta dan data. So, baru-baru ni kecoh lah cerita pasal kereta api laju whoosh dekat Indonesia yang dikatakan tengah hadap masalah kewangan tapi masih lagi diselamatkan oleh pelancong terutamanya daripada Malaysia lah. Akan tetapi sebelum tu, jom kita cerita sikit lah pasal whoosh ni Whoosh ni dia adalah satu projek kereta api yang berkelajuan tinggi. Musim liburan telah tiba, hari Natal sudah tiba dan tahun baru pun telah tiba. Kereta api cepat Indonesia Bandung atau Jakarta Bandung dipenuhi atau dipadati oleh pendatang dari Malaysia atau pelancong dari Malaysia. Penasaran? Mari kita bahas. Kalau tak ada pelancong Malaysia, kereta api laju whoosh dekat Indonesia tu boleh bankrupt ke? Okey, jom kita jawab persoalan ni dengan fakta dan data. So, baru-baru ni kecoh lah cerita pasal kereta api laju whoosh dekat Indonesia yang dikatakan tengah hadap masalah kewangan tapi masih lagi diselamatkan oleh pelancong terutamanya daripada Malaysia lah. Akan tetapi sebelum tu, jom kita cerita sikit lah pasal whoosh ni Whoosh ni dia adalah satu projek kereta api yang berkelajuan tinggi lah dan juga yang pertama dekat Indonesia. So, jalan dia adalah daripada Jakarta ke Bandung dengan masa perjalanan sekitar dalam 45 minit hingga 1 jam macam tu lah. Tapi kalau kau naik kereta, dia adalah makan masa dalam 3 hingga 4 jam. So, projek ni dibuat di atas kerjasama China melalui inisiatif Belt and Road dan dia telan belanja lebih kurang dalam 34 bilion ringgit lah. So, apa masalah utama kereta api laju whoosh ni? Dia sebenarnya masih lagi tak dapat tampung kos yang tinggi yang cecah sekitar 34 bilion lah. Dan 34 bilion ni sebenarnya dia adalah satu bajet yang sangat tinggi dan jauh daripada sasaran asal iaitu 20 bilion. Jadi setakat ni apa yang berlaku ialah dia punya hasil dia masih lagi tak dapat nak tampung kos operasi lah. So dengan kata lain dia rugi. Jadi buat masa ni kerugian ni ditanggung oleh siapa? Dia ditampung oleh dana kerajaan dan juga pinjaman luar. Jadi betul ke rakyat Malaysia ramai naik kereta api ni? Kalau kita tengok sejak whoosh ni beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, lebih 200,000 penumpang asing yang telah gunakan perkhidmatan kereta api ni lah. Dengan pelancong Malaysia menyumbang sekitar 85,000 orang. Dan ini juga menunjukkan bahawa pelancong Malaysia ni adalah penyumbang utama di dalam jumlah penumpang asing. So, jawapannya memang rakyat Malaysia paling ramai support kereta api laju ni. Ramai rakyat Malaysia ni dia guna whoosh sebab dia dapat jimatkan masa bila pergi Bandung daripada Jakarta. Daripada berjam-jam naik atas jalan raya tu, lebih baik duduk dalam train dan 1 jam je sampai lah. Dan ni persoalan yang kedua adakah sokongan rakyat Malaysia ni menyelamatkan whoosh daripada rugi? Jawapannya tidak, sebab walaupun kehadiran pelancong Malaysia ni dia bantulah naikkan jumlah penumpang, akan tetapi whoosh masih lagi rugi. Pada separuh pertama tahun 2024, KCIC melaporkan kerugian sebanyak 1.06 bilion ringgit dan ujuran kewangan pada tahun 2023 menjangkakan defisit sebanyak 955 juta ringgit. Cuma kehadiran pelancong daripada Malaysia ni dia dapatlah mengurangkan kerugian ni. Dia lebih teruk kalau pelancong Malaysia ni tak support. Kesimpulannya walaupun kereta api whoosh ni dia adalah simbol kemajuan dan prestij untuk Indonesia, tapi hakikatnya dia masih lagi sangat perlukan sokongan luar lah untuk survive. Dan Malaysia pula jadi penyelamat utama untuk mengurangkan dia punya kerugian tu. Tapi kalau pergantungan ni terlalu tinggi, satu hari nanti whoosh mungkin boleh bertukar menjadi sebuah beban. Kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. I dekat stesen kereta api Jakarta nak cuba naik train cepat kat sini. Kereta api cepat. Nama dia whoosh. Ingatkan roti boy, rupanya roti O. Dekat sini ruang VIP yang mana naik first class boleh tunggu dekat sini. So dia ada minuman. Lepas tu ada tunjuk timing dia nak berlepas tu kan. Dia ada toilet dekat sini. Toilet wanita. Itu dia. Excited sikit nak cuba naik kereta api cepat ni. Bagus lah, ruangan solat pun ada juga kat sini. Ramai gila orang. Saya dengar orang cakap kita cari kepalanya dulu. Nak tunjuk depan kereta api tu macam mana. Kepala kereta api. Train dah sampai stesen Halim. Nampak tak tu?
Halim ke Tegaluar. Ni ramai-ramai ambil gambar kat sini. Ni lah rupa depan kereta api tu. Masih nombor berapa? Okey. Luas kan? Boleh ke gantung tengok ais? Juga dapat roti kosong orange. Dilarang berbaring. No sleeping. Risiko mencubit tangan. Dah sampai. Dah sampai Tegaluar. Kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke, let's go. Liburan telah tiba, liburan akhir tahun telah di depan mata. Mari kita rayakan dengan berlibur. Yang ternyata orang Malaysia memilih berlibur ke Indonesia dengan melakukan transit di bandara dan menaiki transportasi kereta api cepat, yaitu WUS ke Bandung. Jadi Bandung ini makin padat ya oleh turis-turis mancanegara seperti Malaysia, dan ini kabar baik untuk kita semua untuk membayar hutang HUS yang masih banyak dan masih hutang ya. Ini sangat luar biasa. Terima kasih untuk Malaysia, karena mungkin kalau tanpa Malaysia ya kita keberat ya. Orang-orang Indonesia jarang banget naik bus. Mungkin jaraknya dilihat dari Bandung dan Jakarta itu deket banget ya. Apalagi tiket bus itu tidak worth it ya, sekitar 250 dan 500, berbeda dengan kereta konvensional yang tiketnya masih di bawah itu. Jadi mungkin mereka pikir dua kali, dan ini kita harus acungin jempol ya untuk masyarakat Malaysia yang mau berlibur ke Bandung menggunakan WUS dan merasakan sensasi kereta api cepat Jakarta Bandung. Mungkin kalau kalian tidak tahu, kereta api cepat itu hanya ada di Indonesia ya, dan di Malaysia pun ada, tapi masih di bawah itu. Jadi wisatawan mancanegara sangat penasaran dengan kereta api cepat ini. Jadi banyak sekali yang mencoba kereta api cepat WUS. Kalau kalian ingin merasakan sensasi ini, ya cuman ada di Indonesia. Dan kalau kalian ingin di luar Indonesia juga ada, di Jepang pun ada, di Cina pun ada gitu ya. Jadi intinya ini kabar baik untuk kita semua bahwa Malaysia atau wisatawan Malaysia membludak di bandara hingga ke kereta api cepat WUS. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah ini bagus untuk kita? Kalau menurut admin ini bagus ya, karena bisa mendatangkan cuan. Banyak UMKM yang terlibat juga, banyak yang menjadi banyak makanan yang dibeli oleh wisatawan dan lain-lain. Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis di bawah.